Hai, selamat datang. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu acuan yang membentuk identiti Malaysia. Pernah tak terfikir macam mana sebenarnya nilai-nilai kita ni ditempa daripada pelbagai pengaruh sejak zaman berzaman? Jom kita bongkar sama-sama. Cuba anda fikir sekejap tentang peraturan tak bertulis yang mengikat kita semua sebagai satu masyarakat. Apa yang menentukan sesuatu tu betul ke salah, baik ke buruk? Itulah dia, kompas etika yang akan jadi panduan kita dalam perbincangan hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu asas etika. Lepas tu, kita akan kembara merentas masa untuk lihat sejarah pembentukan Malaysia. Seterusnya, kita akan bedah siasat tiang-tiang identiti kita dan akhir sekali, kita akan lihat macam mana semua ni relevan dalam hidup kita sekarang. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita kena faham dulu konsep asas yang jadi landasan mana-mana tamadun pun, iaitu etika dan peradaban. Jadi, apa benda sebenarnya etika ni? Paling senang nak faham, ia adalah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang kita pegang. Ia macam satu set standard tentang apa yang betul dan salah yang bagi tahu kita apa yang patut kita buat untuk kebaikan semua. Dan persoalan ni bukanlah benda baru ya. Sejak zaman ahli falsafah macam Sokrates lagi, manusia dah lama duk fikir dan cuba faham pasal kompas moral dalam diri ni. Boleh kata, ia adalah satu perbualan abadi yang membentuk peradaban itu sendiri. Okey, so kenapa semua ni penting sangat? Sebabnya, etika yang kukuh ni ibarat tapak rumah. Ia adalah asas kepada sebuah negara yang hebat. Ia akan memupuk individu yang ada karakter, ia menggalakkan kita saling hormat-menghormati dan akhirnya, ia mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tanpa asas ni, mana-mana negara pun takkan dapat bertahan lama. Nah, sekarang kita dah sampai ke bahagian utama. Macam mana acuan Malaysia yang unik ni boleh terbentuk? Jom kita selusuri lipatan sejarah untuk saksikan sendiri prosesnya. Sejarah etika kat Malaysia ni kita boleh bahagikan kepada 3 fasa utama yang membentuk kita hari ini. Pertama, era sebelum penjajahan. Kedua, semasa zaman penjajahan. Dan ketiga, selepas kita merdeka. Setiap era ni ada meninggalkan kesannya yang tersendiri. Jom kita undur masa ke era prakolonial, jauh sebelum mana-mana pengaruh luar sampai, alam Melayu ni dah pun ada sistem etika yang mantap, yang hidup dan bernafas, yang berakar umbi dalam tradisi tempatan yang sangat kaya. Dekat sini, kita nampak 3 konsep teras pada zaman tu. Adab, ini pasal budi pekerti kita yang halus. Adat resam pula, ia adalah amalan harian dalam komuniti. Dan adat istiadat pula merujuk kepada upacara-upacara rasmi yang mengikat masyarakat. Inilah kompas sosial yang memandu nenek moyang kita dulu. Tapi kemudian, landscape pun mula berubah. Dengan kedatangan kuasa kolonial selama lebih 400 tahun, peralihan kuasa ni bukan saja mengubah cara negara ditadbir, tapi ia juga memperkenalkan cara pemikiran dan konsep etika yang baru. Bersama-sama mereka, datang jugalah istilah-istilah baru daripada tradisi barat. Etika sebagai satu bidan kajian yang formal, ethos yang merujuk kepada semangat atau karakter sesuatu bangsa, dan etiket iaitu peraturan-peraturan dalam majlis rasmi. Perlahan-lahan, konsep ni mula diserap masuk. Selepas kita merdeka, maka bermulalah era pasca kolonial. Inilah masanya Malaysia mula mencari dan menempa identitinya sendiri dengan cara mengadunkan warisan tempatan dengan pengaruh barat untuk mencipta sesuatu yang betul-betul baru dan unik. Jadi, poin paling penting kat sini ialah etika moden Malaysia ni bukanlah 100% asli ataupun 100% barat. Sebaliknya, ia adalah satu gabungan, satu adunan unik yang tersulam indah antara kedua-duanya. Inilah yang kita panggil acuan Malaysia. Okey, kalau kita anggap acuan Malaysia ni macam satu resepi, agak-agaknya apa bahan-bahan utama yang membentuknya? Mujur, ada satu kerangka analisis yang menarik untuk kita bedah siasat komponen-komponen penting ni. Menurut kerangka ni, cara mana-mana masyarakat menghayati etika dipengaruhi oleh 3 tiang utama. Pertama, sejarah, iaitu masa lalu kita. Kedua, struktur sosial, iaitu sistem yang ada di sekeliling kita. Dan ketiga, biografi, iaitu pengalaman peribadi kita sendiri. Tiang yang pertama, sejarah. Ia secara asasnya menjawab soalan, dari mana kita datang? Latar belakang prakolonial kita, pengalaman dijajah, perjuangan untuk merdeka, semua ini menyediakan konteks budaya yang sangat mendalam untuk nilai-nilai yang kita pegang hari ini. Tiang yang kedua ialah struktur sosial. Ini merujuk kepada institusi-institusi di sekeliling kita. Kerajaan, sistem pendidikan, komuniti. Struktur inilah yang membentuk dan mengukuhkan norma etika dalam kehidupan kita seharian.
Dan tiang yang ketiga yang paling dekat dengan kita ialah biografi. Ini adalah peringkat yang paling personal. Kisah hidup kita, cara kita dibesarkan oleh keluarga, komuniti setempat, semua inilah yang membentuk kompas etika pribadi kita dalam sebuah kerangka masyarakat yang lebih besar. Baiklah, kita dah tengok sejarah, kita dah faham kerangkanya. Persoalannya sekarang, macam mana acuan Malaysia ni berfungsi dalam kehidupan kita pada hari ini? Jom kita tengok. Etika ni, ia hidup dan bernafas di setiap peringkat. Macam yang kita boleh nampak kat sini, ia bermula dari dalam diri individu, kemudian ia membentuk sebuah keluarga, ia meluas ke dalam komuniti, dan akhirnya menjadi cerminan sesebuah negara. Semuanya saling berkait rapat dan mempengaruhi satu sama lain. Dan nilai-nilai yang dah tertanam dalam acuan kita ni, ia digunakan dalam konteks yang berbeza-beza. Dalam masyarakat, fungsinya untuk wujudkan keharmonian. Di peringkat negara, ia membentuk undang-undang dan identiti kita sebagai satu bangsa. Malah dalam pasaran ekonomi global pun, ia yang mengawal amalan perniagaan dan membina kepercayaan. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk masa depan. Kita dah lihat bagaimana acuan kita dibentuk oleh sejarah, tapi dalam dunia yang makin terhubung, yang sentiasa berubah-ubah ni, apakah agaknya pengaruh-pengaruh baru yang akan datang untuk membentuk etika dan peradaban Malaysia pada masa akan datang? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.